Nak cat rumah? Klik link di bio. Alright guys, sekarang kita ada dekat section U10. Dekat sini adalah rumah double story ataupun rumah 2 tingkat. Jom dekat atas ni macam panas sikit dekat sini, kat luar ni. Jom kita masuk kat dalam. Jom. Alright, Assalamualaikum. Okay, kasut tanggal. Okey. Dekat sini kita ada buat beberapa tempat yang kita cat. Antaranya adalah kita cat dekat bahagian dinding dan ceiling, serta ada juga untuk bahagian wiring. Kita tambahkan power point ataupun plug. Okey, jadi dekat sini kita menggunakan warna grey ataupun kita menggunakan kod warna dia NP3614. Daripada dinding, untuk dinding kita cat warna grey, daripada ceiling pula kita gunakan warna putih. Jom kita tengok dekat sini. Kita ada ruang tamu, kita ada ruang makan, kita ada ruang family, kita ada dekat bahagian tangga, kita cat dengan warna grey. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Nampak tak cantiknya si ada? Lampu ni semua tak terkena pun. Lepas tu dekat bahagian lampu-lampu, dekat kawasan elektrik, dekat plug-plug tu semuanya kemas tanpa terkena cat. Kalau dekat bawah pun kita boleh cantikkan sampai ke atas. Rumah korang bila lagi? Klik link di bio untuk hubungi kami. Okey, jom kita tengok dekat sini. Cantiknya. Ni dekat kawasan ruang makan. Ruang makan ni kita boleh tengok dia punya almari pun tak terkena. Hari tu kan ada buat dekat bahagian ruang, dekat bahagian laci almari semua kan. Nak angkat beratnya kan. Kita cantikkan sampai ada kat kawasan yang susah nak kena cat pun, ataupun kalau kita cat kurang kemas pun nanti nampak dengan jelas. Kita cantikkan dia. Okey, jom. Ceiling dengan dinding. Kejap bagi laluan. Okey, jom kita tengok dekat bahagian dapur. Mana dapur? Okey, ni dekat bahagian dapur. Bahagian dapur kita ada buat cat dekat dinding warna putih. Jadi lebih selesa je kalau kita tengok. Tak adalah ada cap-cap warna hitam-hitam ke, warna kelabu ke, berhabuk ke kan. Jadi selesa kalau nak masak pun tak adalah serabut sangat. Selesa je nak masak pun. Okey, jom kita tengok dekat sini. Biasanya kan power plug ke apa ke kadang terkena catnya. Biasa sebab kita dah lama kita punya cat ni tak terkena pun dekat bahagian plug-plug macam tu. Jadi untuk pemilik ataupun owner yang ramai duduk dekat sini, dia akan selesa. Jom kita dekat tangga pula. Let's go. Okey, sebabkan dia satu tingkat. Jom kita masuk. Kita naik. Ini adalah kawasan tangga. Kita tetap menggunakan warna grey. Dia punya warna keluar daripada cahayanya tak terlalu keras, lembut je. Jom kita tengok seterusnya. Okey, bila kita duduk kat tangga ni, kita ada juga tengok dekat ruang family ataupun ruang keluarga. Dekat sini ada banyak barang, banyak betul barang. Ada lampu, ada elektrik, ada macam-macam, ada TV. Cantik barang-barangnya semuanya. Kemas. Kita pun dah kemaskan. Kita keluarkan barang ni, letakkan ke tengah. Lepas tu kita cat dia tanpa terkena. Kita tutup dengan plastik macam yang kita bagi tahu tadi. Sampai ke sini pun kalau kita tengok dekat ceiling ni, leceh kalau dekat ceiling ni. Ada lubang, dia bukanlah lubang, dia macam penutup dinding. Itu untuk bahagian electrical dan sebagainya. Jadi untuk bahagian ruang family pun dah sama juga. Dekat sini pun tetap selamat, tak ada yang terkena, cantik kan. Jadi akan tetap kemas. Jadi jom kita turun ke bawah. Kita dah masuk dekat banyak tempat dekat sini. Tapi dari tadi kata ada wiring, ada buat ke ni tapi tak tunjuk pun. Jomlah kita turun ke bawah. Kita tunjuk dekat bahagian wiring. Okey, jom. Alright, macam yang kita sebut tadi ada wiring conceal kan, kita ada buat plug point ni kan. Nampak tak yang ada buat seletif-seletif ni? Nampak kan seletif-seletif ni adalah bila kita cat ni kita ada buat tambahan plug point. Ni ada satu, dekat sini ada satu, dekat sini ada satu, situ yang lama punya. Semua yang ada seletif ni adalah yang kita buat wiring conceal. Jadi korang kalau nak tambah wiring ke plug point ke boleh. Boleh minta dengan kita. Kita boleh tambah dan cantikkan rumah korang. Bukan saja dinding, ceiling sampai ke wiring pun kita boleh bantu. Cantik kan? Jom kita tengok dekat sini pula.
kita jaga privacy tau. Kita tak nak tunjuk gambar-gambar klien kita. Okey, jom kita tengok dekat sini. Ni pun sama juga. Oh, wow. Plug point yang kita buat juga. Kita tambah. Customer nak minta kita tambahkan saja. Cantik pun, cantik, kemas dan selesa untuk mereka duduk. Dan selesa untuk semua orang nak datang sini. Dan warnanya tengok. Wah, bila tengok balik dia selesa dan nampak selesa, mata pun sedap je mata mandang. Tak adalah tekanan sangat kat sini. Jadi lebih selesa, nak duduk pun selesa, buat kerja pun selesa. Alright, jom kita keluar. Nampak tak? Ini kita sedang membersihkan. Kita bukan saja mengecat. Sekadar cat, kita pun ada kemas balik perabot. Kita ada juga bersihkan dekat bahagian luar. Cat-cat yang terkena kita bersihkan balik supaya bila owner datang dia pun seronok. Tak adalah nampak ada baru dah lepas cat, lepas tu dibiarkan je. Tak seronok macam tu. Lepas tu harga mahal. Kita ada promosi tau. Jadi korang kalau nak rumah korang cantik dari dinding sampai ceiling, link di bio, nanti kita bantu. Hubungi je, ada promosi Merdeka, murah. Jom kita keluar. Okay. Alright, kita ada sembuh-sembuh sikit. Nampak tak? Ada sembuh-sembuh sikit, ada sapu-sapu sikit. Macam ni kita bahagian cat ni kita ada gunakan gota gosok-gosok supaya dia hilang. Dekat lantai susah nak hilang sikit. Dekat jadi kita bantulah sampai kemas dan bersih. Alright, jangan lupa guys, kalau rumah nak cantik, link ni di bio. Dan jangan lupa like and share dan komen di bawah. Kalau rumah korang ada apa-apa lagi, bagi tahu kami. Jadi jumpa lagi di video akan datang. Subscribe dan bye bye. Nak cat rumah? Klik link di bio.